ada kiriman email yang saya terima. Emailnya ringkas. Lazimnya email yang akan saya terima akan ada berbaris-baris ayat berkongsi pengalaman kisah misteri. Tapi ini kiriman email yang saya terima. Yang aneh dan peliknya, tidak ada nama pengirim. Alamat emailnya pun tidak seperti yang pernah saya lihat. Kalau biasanya kita pernah lihat Hotmail, Gmail, Ymail, Yahoo Mail, Live dan sebagainya. Tapi kali ini lain dari yang lain. Yang hairan, email yang saya terima merupakan tulisan ataupun yang mereka type. Tertera pada email tersebut adalah corak-corak bentuk-bentuk 3 segi, 4 segi. Kalau boleh saya katakan, ia adalah lambang Wijings, font yang digunakan. Saya pada mulanya tidak layan kiriman email itu. Jadi apa saya buat? Bila saya terima email, saya tengok, banyaknya, pelik betul benda ni. Dia macam Wijing font, itu merupakan font yang ada bentuk lah. Jadi kalau anda Google, anda akan tahu macam mana Wijing font sebenarnya. Email tu saya tak delete, saya letak tepi. Dan saya periksa email yang lain dan kemudian teringat sesuatu. Itu adalah font Wijing. Saya copy semua, saya masukkan dalam Microsoft ni. Kemudian saya cuba tukarkan font tersebut kepada font yang biasa kita gunakan, macam Times New Roman dan sebagainya. Terperanjat saya apabila itu adalah macam mentera. Saya rasalah, tapi saya tak baca semua. Sebab entah benar atau tidak, ingat, jangan mudah percaya dengan apa yang saya cakap. Sebab ini mungkin saya tak pasti. Ada orang mengatakan walaupun mentera tu ditulis dan kita baca, walaupun kita tak lafaz tapi baca dalam hati, kalau baca dalam hati penuh, ia tetap dikatakan akan mujarab. Dan mentera itu seolah-olah kita baca macam kita melafazkannya. Jadi bila saya baca, tengok ada benda yang tak kena, saya berhenti dan terus. Tak teruskanlah. Ada kiriman. Mungkin ada di antara anda, siapa di antara anda ada mendapat email sedemikian? Ia adalah beberapa baris font, Wijing font lah, yang banyak bentuk dia square lah, ada mungkin bentuk burung lah dan sebagainya. Dan kalau anda pernah terima dan mungkin anda tak pasti macam mana nak break the code, anda cuba buat macam apa yang saya buat, dan memang terperanjat dan terkejut lah. Kalau ada di antara anda, boleh beritahu. Dan mungkin saya rasa, mungkin saya pasti 99% dari anda yang terima email yang saya sebutkan tadi itu akan buang email itu. Anda ibaratkan ia sebagai spam. Itu saja. Email yang saya terima tidak ada tajuk, dan itulah yang saya dapat ketengahkan. Baik, Berkarya 897. Sementara saya tunggu panggilan dari anda, saya ingin bacakan kisah selanjutnya. Ini datang dari seorang pendengar. Pengalaman daripada Husaini berkongsi peristiwa di rumahnya yang terletak di kawasan Taman Jurong. Apa kabar Casey? Selamat tengah malam kepada Casey dan juga kepada semua pendengar peminat rancangan MJ12 ataupun Misteri Jam 12. Nama saya Husaini. Pengalaman berlaku di belakang rumah saya di kawasan Taman Jurong. Kisah pada malam yang disebutkan, saya sedang mendengar rancangan MJ12 bersama dengan isteri saya dalam bilik. Jadi apa yang berlaku, kata Husaini, apabila Casey berehat putarkan beberapa buah lagu, saya pun keluar dari bilik untuk menghisap rokok di jendela dapur rumah saya. Isteri tak suka saya hisap rokok dalam bilik maupun di ruang tamu. Jadi tempat yang boleh saya dibenarkan hisap adalah di tingkap dapur ataupun di luar rumah kawasan koridor. Nak keluar buka pintu memang malas, jadi saya pun pergilah ke tingkap dapur dan menghisap rokok. Sedang Casey putarkan lagu, isteri saya berada dalam bilik.
Saya sedang hisap rokok, jadi pengalaman yang berlaku ini di kawasan rumah saya dan dalam rumah saya. Saya bila sedang merokok, saya terperanjat apabila ternampak di belakang rumah ada seorang budak perempuan. Saya tak pasti budak tu Melayu atau Cina sebab agak jauh jarak. Saya nampak budak tu sedang berjalan pulang ke rumah. Mungkin di belakangnya pula ada seorang lagi wanita yang mengikurinya ataupun jalan saing belakang, kata Husaini. Jadi saya perhatikan budak ni tiba-tiba bila dia berjalan, dia berhenti. Saya nampak Kisi. Kemudian dia gosok-gosok tangan kiri dan kanan, seolah-olah saya rasa dia dapat rasakan sesuatu yang tak benar. Kemudian langkah berikutnya laju dari langkah sebelum dia berhenti. Kali ini laju Kisi, dia bergerak menuju ke arah lift. Benda tu makin laju ikut dari belakang. Jadi sedang saya menghisap rokok, isteri saya pun saya terdengar sedang berjalan masuk dapur dan masuk ke dalam tandas. Jadi saya nampak isteri masuk tandas. Saya tengok jam, mungkin Kisi pun dah habis nak putarkan lagu. Saya pun habiskan rokok saya, kemudian tengok isteri dalam tandas, saya masuk ke dalam bilik. Pendengar Ria 897, kata Husaini, apabila sampai dalam bilik, terperanjat nampak isteri saya sedang baring di atas katil, menunggu rancangan Kisi untuk bermula dan menunggu saya untuk masuk ke dalam bilik. Kisi, awal tadi saya benar-benar nampak. Setelah penampakan tersebut, saya toleh belakang nampak isteri baru nak masuk tandas. Saya masuk bilik, nampak isteri sedang baring. Nak ceritakan pada isteri pun saya takut isteri saya ditakut. Saya simpan kisah ni dan nak ketengahkanlah pada Kisi dalam rancangan MJ12. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Baik, pendengar Ria 897, saya minta kerjasama anda. Kalau anda hubungi saya, kalau anda segan nak ke udara, tak nak bercerita, boleh anda telefon saya balik. Sampailah anda mungkin dah ada confident untuk anda berkongsi pengalaman. Kalau anda nak cerita off air, saya terpaksa nanti putarkan lagu background music mungkin untuk 5-6 minit dan ramai mendengarkan rasa marah. Jadi saya harap anda faham keadaan. Jadi kalau anda rasa dah berani dan anda rasa mungkin anda dah nak ketengahkan, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan berkongsi satu lagi kisah sebelum saya jawab panggilan anda. Yang ini kiriman yang saya ingin ketengahkan adalah satu lagi kiriman email. Datangnya daripada pendengar kita yang bertugas sebagai apa ni? Sekejap, mana tadi? Ini dia. Pendengar kita berkongsi pengalaman peristiwa. Ya, ini dia bertugas di tempat pembuangan sampah di salah sebuah kawasan di Singapura, tempat pembuangan sampah. Pengalaman yang dialami oleh Suhaimi berlaku lebih kurang pada tahun 2005 mengikut kiriman email yang dikirimkan pada saya. Dan katanya tempat pembuangan sampah yang dia bertugas dan perkara ini berlaku tahun 2005. Waktu itu sedang saya dan rakan-rakan berada dalam katanya control room lah tempat pembuangan sampah ini. Kami bertugas sebagai technician di sana. Jadi apabila saya terperanjat, saya ternampak masa itu katanya di sini saya terperanjat apabila terlihat di tengah-tengah tempat pembuangan sampah di mana lori sampah akan tuang semua sampah-sampah dari lori tersebut ke dalam sebuah kawasan lah. Dari di situ sebelum sampah itu diremukkan, diproses, katanya terperanjat apabila terlihat di tengah-tengahnya berdiri macam ada orang. Kisi, saya nampak dengan jelas ada orang berdiri. Jadi saya pun kata pada operator lah yang sedang bertugas. Jadi operator terus dengan saya memandang ke arah tempat yang saya lihat tadi. Benda tu dah hilang, tidak lagi kelihatan. Dan penampakan ini berlaku bukan sekali, malah beberapa kali. Saya, rakan-rakan teknisian yang lain juga pernah nampak Kisi. Di tempat yang sama ada orang sedang berdiri di tengah-tengah. Dan apabila saya beritahulah pengalaman ini kepada pakcik saudara saya yang merupakan guru agama part time di salah sebuah masjid di Singapura, dan
Pakcik saudara saya mengatakan biasalah tempat-tempat sampah macam ni adalah kampung dia, tempat permainan selain dari hutan, rumah kosong, bumbung rumah. Ini tempat buang sampah, tempat kotor, memang dikatakan tempat tinggalnya syaitan, jin, iblis dan sebagainya. Jadi kalau ternampak-nampak tu biasa memang tempatnya. Dan Casey, yang saya hairan, yang sering kali nampak ni adalah kita budak-budak muda. Mereka yang dah mapan, yang kerja sana, pekerja-pekerja daripada luar negeri lah, iaitu abang-abang Bangla kita, pekerja-pekerja Cina, tak pernah pun ternampak benda yang disebutkan. Malah pekerja Cina di Singapura ni pernah juga nampak orang berdiri. Hairan juga saya, katanya teman kita ya, Suhaimi, benda ni nak mengganggu, hanya mengganggu penduduk rakyat tempatan saja. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey. Kita ke hujung talian sekarang ini untuk berkongsi pengalaman dalam MG12. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Lina sini. Dan pengalaman anda ni tentang apa? Silakan. Okey, jadi ni kita sebenar daripada 3 bulan lalu. Bila satu hari tu hari Khamis ni, malam Jumaat, saya tengah penat pada kerja. So saya beritahu dengan anak saya supaya jangan ganggu saya dekat saya masak semua, saya dah tidur. Tapi dalam pukul 12:05 malam tu, saya tidur tu, saya terdengar ada perempuan yang menilai. Kat luar tingkap lah. Jadi apa yang terjadi tu, bila saya terdengar dia menilai tu, saya keluar daripada bilik. Dekat anak saya. Sebab diorang suka dengar MJ12. Dia sekian je. Adik, kalau nak dengar MJ12 tu, pelan-pelan sikit. Sebab mama nak tidur. So, daripada pengalaman saya, 12-5 minit tu, Casey belum start lagi dengan dia punya ni semua kan. So, dia tengok ke saya, dia cakap, mama ni kenapa? Kenapa nak dengar lagu? Mana yang 12? Dia cakap je, apa yang saya dengar tadi? Jadi, saya tidur balik. Tapi saya suruh anak saya yang kecil tu teman saya. Sebab saya dalam kesakitan lah. Jadi anak saya yang kat luar ni, jadi dia boleh nampak makhluk halus. Tapi bila saya cakap gitu, dia buat bodoh je. Jadi anak saya yang lagi satu keluar masuk bilik, dia cakap, kenapa mama suruh adik tu makan sedangkan mama kata jangan ganggu dia. So dia kata tak tahulah mama ni. Jadi bila anak saya nombor 2 tu masuk, dia nampak kat luar hisap tu ada kakak cantik. So bila dia nampak tu, kakak cantik tu ternampak dia. Dia keluar daripada bilik saya tu, dia kejar kakak cantik tu sampai kat luar rumah lah. Jadi bila masa tu suami tu tak ada kat rumah. Jadi bila dah keluar tu, dia cuba cari. Tapi kakak cantik tu, bila saya tinggal dekat sebelah, jadi bila agaknya kakak cantik tu ternampak dia ternampak kakak cantik tu. Dia keluar tu, lepas tu dia terbang, lepas tu tak tahu mana dia hilang. Tapi apa yang dia beritahu saya, anak saya yang nombor 2 dia cakap, dia dah pergi blok sebelah. Terus cakap dia kalau dah pergi blok sebelah, dah tak payah buat apa lagi. Sebab saya sendiri dalam ketakutan, saya suruh dia masuk. Itulah pengalaman saya yang betul-betul tak pernah saya rasakan. Hingga sekarang pun saya masih rasa takut lagi. Dan untuk pengetahuan Casey, saya tinggal di daerah yang berhenti. Terima kasih ya. Baik, silakan hubungi saya 669-11897. Yang ini daripada siapa ni? Ini dia, Kak Ramlah berkongsi kiriman SMS saya terima dengan kodnya Kelab KLUB. Pendengar Ria 897. Apa khabar Casey, peminat rancangan ini? Nama saya Kak Ramlah. Tolong Casey bacakan mesej saya ini. Saya ingin berkongsi peristiwa. Kak Ramlah kata saya ni ada seorang cucu, dan cucu saya kalau balik sekolah sekitar 7 lebih barulah transport akan sampai depan rumah. Waktu tu katanya Kak Ramlah tinggal di Tampines. Dan bila sedang tunggu cucu balik dengan bas sekolah yang akan mengantar tu, tunggulah di kolong blok bawah kolong blok rumah. Sedang duduk di kolong blok sekitar 7-10 minit kalau tak silap lah, yang tahu selepas jam 7 malam.
Jadi sedang tunggu di kolong blok 7.10 minit malam, pendengar Ria 897. Jadi apa yang berlaku sebenarnya pada Kak Ramlah? Tiba-tiba ternampak ada budak perempuan ni sedang berjalan menangis. Menangis Kisi, dari satu sudut koridor di jalan dia nangis sampaikan dia berdiri betul-betul depan kakak. Kemudian kakak terus rasa macam tak sedap, meremang bulu rumah Kisi. Jadi pendengar Ria 897, Kak Ramlah kata kakak pun bangun dan pergi ke sebelah hujung blok, ada satu lagi tempat duduk. Lihat beberapa minit sedang kakak duduk, pam, ada benda jatuh. Kisi, kakak nampak ada budak perempuan terjun dari tingkat berapa tak pasti, jatuh depan mata kakak Kisi. Perkara itu membuat kakak menjadi badi. Kisi, lebih kurang nak dekat 3 minggu kakak tak boleh makan. Makan pun tak rasa nikmatnya, sebab rasa hati, rasa badinya semakin hari semakin melampau. Mayat budak jatuh depan kakak. Tapi kakak tak pasti, kata Kak Ramlah, adakah yang jatuh terjun diri depan mata kakak tu budak yang menangis tadi sebelumnya. Kakak tak tahu, sebab siapa yang nak pergi tengok muka orang terjun diri tu? Tahu-tahu otak dia terkeluar ke, berdarah ke, tak sanggup kakak nak buat. Jadi apa yang berlaku, kakak pun tinggalkan kawasan kolong blok, pergi dekat hujung, nampak bas sekolah cucu datang. Kemudian ramai orang dah mula berkumpul, orang pun telefon polis. Kakak tak nak masuk campur, kakak terus pimpin tangan cucu naik atas. Bila cucu balik mandi, anak-anak 2 orang lah, anak dengan menantu masih bekerja, kakak tak boleh rasanya tenangkan fikiran. Sampaikan cucu berbual dengan kakak pun, kakak kadang-kala macam termenung. Dan gangguan emosi ini berlaku selama lebih kurang 2-3 minggu, kata Kak Ramlah. Dan kakak rasa kalau ingat-ingat balik lah, mungkin yang kakak nampak menangis tu mungkin Corin kepada budak yang terjun diri depan mata kakak. Terima kasih Casey. Okey, pendengar Ria 897, di sini ada kiriman yang saya ingin sempurnakan. SMS daripada siapa ni, kejap pendengar kita bernama ini dia, Kalsom kata, apa khabar Kisi? Khabar baik. Kata beliau, saya dengan suami ni baru saja balik cuti. Wah, 2 minggu tahu kami bercuti ke Indonesia. Dan katanya Kalsom, kami telah pun menetap di 2 buah hotel yang berbeza. Dan satu merupakan motel, satu adalah hotel. Motel yang kami menetap ni cukup menarik. Motelnya bertemakan misteri. Dan katanya motelnya bertemakan misteri. Dan masuk saja dalam hotel tersebut memang gelap, sunyi tempatnya, dan dikatakan biliknya memang cukup menarik sangat-sangat. Dalam bilik tersebut ada TV, dan TV-nya hanya memutarkan filem-filem seram Inggeris, juga filem-filem seram Indonesia, dan juga filem-filem seram dari Asia seperti Jepun, dari Korea dan hantu Thailand. Jadi kalau Kisi buka, tak ada cerita lain, cuma ada satu saluran berita dan juga satu saluran tempatan. Yang lainnya semua berkisahkan filem-filem seram. Dalam motel yang saya dengan suami tinggal ni sebenarnya telah pun direkomendasikan oleh sahabat suami bila kami bercerita tentang kami berdua penggemar rancangan MJ12, dan dia pun tak pernah dengar sebenarnya. Tapi dia bila ditanya nak tak cuba, jadi dia pun menunjukkan kami ke motel yang disebutkan. Memang menyeramkan, dan katanya di sini cuba anda bayangkan tinggal di motel yang bertemahkan misteri dan seram. Jadi motel tersebut agak kecil, dan tandasnya adalah tandas yang dikongsi. Dikatakan di sinilah shared toilet ataupun tandas umum lah. Jadi dalam bilik motel tersebut tidak ada tandas. Kalau nak pergi tandas kena keluar dari bilik. Dan kebetulan nasib baiklah tandas itu jaraknya hanya 1 bilik jauh daripada bilik hotel ataupun bilik motel kami. Jadi malam hari bila suami dah berdengkur, jadi suasana
sana tu rasa seram Kisi. Memang seram. Apa tak, bila buka pintu dekat koridor sepanjang-panjangnya gelap. Lampu hanya lampu oren yang samar-samar bercahaya menerangi koridor yang gelap gelita. Jadi bila keluar nak pergi ke tandas, terperanjatlah apabila ternampak ada patung ni berpakaian macam nurse, serbah putih, sedang berdiri betul-betul tepi pintu tandas. Jadi katanya bila nak ke tandas, sampaikan batalkan niat. Sebab apa? Terlampau takut. Masuk dalam, kejutkan suami. Suami macam malas, nak bangun tak nak bangun. Jadi saya ni dah tak tahan Kisi, nak terkucil, kata beliau. Jadi akhirnya setelah lebih kurang 1 jam saya tahan. Memang dah tak tahan ni Kisi. Kalau tahan lagi pasti katil akan basah. Saya kuatkan semangat. Saya keluar dengan membawa lampu solo sebab jalan koridor tu memang gelap. Walaupun ada lampu oren, memang tak terang. Saya bawa lampu solo lah. Dan solo patung tu, memang patung tu adalah manekin yang sedang berdiri dipakaikan pakaian nurse. Kemudian dekat tepi patung tu ada label mengatakan tentang sejarah hantu patung ini tentang apa. Dikatakan ini tentang dipetik dari filem Suster Ngesot. Bila saya baca, saya naik takut Kisi. Nak tak nak masuk dalam tandas, saya legakan diri. Sedang legakan diri, baru tolak pintu tandas, alangkah terperanjatnya Kisi. Saya tak pasti yang saya nampak ni yang benar atau tidak. Terperasan ada seorang jururawat berpakaian sama macam tadi sedang cuci tangan Kisi depan mata saya. Saya keluar, tutup balik pintu tandas, menggigil ketakutan meremang bulu roma. Saya cuba menjenguk dari bawah, kemudian tak nampak apa-apa. Saya tolak pintu tandas keluar, saya jalan perlahan-lahan. Patung manekin jururawat tu masih lagi berdiri depan pintu tandas. Saya tak pandang pun, jalan laju masuk ke dalam bilik. Sampailah keesokan harinya. Nasib baiklah kami hanya bermalam di sana untuk 1 malam saja untuk rasakan motel bertemakan misteri dan seram. Saya nak tanya anda lah, kalau ada motel macam tu di Singapura, anda nak tinggal tak? Ataupun kalau anda nak keluar pergi tandas, anda ternampak ada patung manekin yang dipakaikan macam jururawat, mungkin seram wajahnya ke, adakah anda akan keluar seorang-seorang walaupun nak terkucil? Kalau tanya saya, tak apalah saya rela tahan sampai ke pagi. Tak apalah, biar pun katil basah asalkan tak rasa takut. Wah, dan boleh anda beritahu saya tak di manakah motel yang anda sebutkan tadi Mungkin satu hari nanti saya nak ke sana ke, buat rakaman ke. Wah, seronok juga jarang dengar motel macam ni Pendengar Ria 897, Misteri Jam 12 akan diteruskan dengan pendengar kita. Kak Su, apa khabar Kak Su? Baik. Kak Su buat panggilan dari mana Kak Su? Pada BB Bukit Batu. Dan Kak Su dengar tadi tak kisah tentang motel yang bertemakan misteri? Tak ada dengar juga. Yalah, Kak Su nak pergi motel tu, tinggal sana 1 malam? Cubalah kalau berani. Baik, Kak Su ada pengalaman katanya tentang gangguan dalam rumah ke di telefon, bagaimana ni? Silakan. Dalam rumah pun telefon pun je. Silakan. Okey, rumah Kak Su ni memanglah Kak Su memang pernah nampak lembaga hitam lah. Macam pernah macam tengah waktu dalam pukul lebih dah lama lah. Sudah tinggal sini dah 6 tahun Tapi selalu Kak Su macam tak ambil kisah lah, ini semua lah. Kita tak perlu takut, bukan cakap bersalah. Pasal ini rumah kita lah, kita mesti melawan balik kan. Tapi sejak kebelakangan ni pula macam gangguan telefon lah. Bila Kak Su telefon dalam pukul 1 lebih gitu nanti ada bunyi ketak-ketuk je. Lepas tu dia putus-putus tau. Nanti telefon lagi lah. Tapi dalam masa setengah jam berbunyi lagi benda tu. Lepas tu putus. Yang herannya kenapa waktu malam je. Waktu siang tak ada. Dan Kak Su pernah tidur
ada gangguan seseorang tidur sebelah kakak. Pasal kakak ni single mother. Jadi kakak tu sekarang kadang-kadang berbual dengan kawan tu, kawan sampai takut lah. Tapi tak tahulah kenapa lemari hitam tu apa dia nak Adakah dia nak temankan Kak Su? Sebab Kak Su ni seorang, entahlah, tak tahulah. Jadi gangguan ni masih berterusan lah? Masih berterusan. Bila setiap kali berbual di telefon mesti ada bunyi gangguan dan gangguan berbunyi ketak-ketuk lepas tu nanti putus. Oh, gangguan dalam telefon lah, bukan dalam rumah? Kadang-kadang kakak rasa macam seram lah gitu. Macam ada seorang jalan kan. Macam seolah-olah dia tak kasih kakak berbual kat telefon tau. Dia macam mengganggu tau. Mungkin kita boleh tanya pendapat pendengar Ria. Terima kasih Kak Su ya. Okey, kembali. Baik. Pendengar Ria 897, saya akan terus berkongsi pengalaman peristiwa. Yang ini ada pendengar kita bernama siapa ni kejap. Atika. Atika kata, apa khabar Bang Gesi? Khabar baik. Atika adalah seorang peminat rancangan Misteri Jam 12 dan saya juga adalah seorang pelajar dari salah sebuah politeknik di Singapura. Atika ingin berkongsi waktu tu Atika balik dari sekolah ni sekitar 10 malam kerana nak habiskan projek akhir tahun dengan rakan-rakan sekolah yang lain. Jadi dalam perjalanan di kolong blok ternampak ada seekor kucing. Kucing ni dari jauh Atika nampak kisi, dia lari kemudian dia panjat pokok sampai ke atas. Jadi Atika nampak laju kisi lari di hadapan saya, kemudian kucing itu terus memanjat pokok sampai ke atas. Jadi bila Atika lalu depan pohon tersebut, boleh pula nak mendongak ke atas, alangkah terperanjatnya kisi apabila ternampak macam susuk tubuh manusia, tapi tak tahulah orang ke bukan, sedang duduk di salah satu dahan pohon tersebut memerhatikan saya yang sedang berjalan. Jadi saya mula terasa yang tadi nampak kucing ke bukan. Bila dah ternampak benda tu, perasaan takut ni semakin menjadi-jadi. Atika pun fikir 2-3 kali sebab rumah tingkat 3, nak naik lift, naik tangga 10 lebih seorang-seorang kisi. Kemudian tinggalkan lift, terus naik tangga sampai atas. Memang beremang bulu rumah, tapi ternampak sesuatu yang menyeramkan tadi. Sekali pandang macam kucing hitam, agaknya mungkin bukan ataupun kucing jadi-jadian. Terima kasih kembali. Yang ini pendengar kita berkongsi daripada siapa ni? Hamzah katanya, Kesi, tentang motel yang Kesi sebutkan awal tadi, saya rasa pernah dengar tentang motel tu. Dulu ada laman internet yang mempromosikan motel yang disebutkan. Tapi sekarang ini saya tak pasti sebab tadi cuba Google dan cari, tidak ada lagi di internet. Kenapa agaknya? Dan apabila saya membacalah forum tentang motel tersebut, ramai mengatakan gerun. Ada juga yang mengatakan motel tersebut menggunakan ini dia, mayat-mayat orang yang betul yang telah pun dimummified dan diletakkan di sudut-sudut hotel untuk menambahkan aura seram misteri pada hotel ataupun motel yang Kesi kongsi awal tadi. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi Kesi, ada ke orang nak tidur motel macam tu? Ada, macam tadi Kalsum dengan suaminya. Ada orang thrill seeker memang sukalah buat benda macam ni. Macam mana lah motel ni boleh buat duit Tak apalah, nanti satu hari lah kalau saya mungkin ada duit, saya buka satu motel kecil, Misteri Jam 12 The Motel. Dalam tu macam-macam ada orang lah mungkin yang akan menjadi pekerja counter greeting, selamat datang beranda semua Kemudian room service, siapa anda rasa patut jadi room service? Ada manager mungkin Uber jadi manager. Ini kira watak-watak famous dalam MJ12 lah. Mengendalikan motel MJ12. Baik, kita akan berkongsi sebentar nanti cakap tentang motel. Ada yang SMS ni kirimkan pada saya tentang hotel yang mereka tinggal di salah sebuah kawasan di Kuala Lumpur, dan saya rasa saya ada terima beberapa kali tentang hotel di Kuala Lumpur ni. Saya tak nak sebutkan namanya sebab mungkin ini cerita bidik, kita pun tak pasti, jadi janganlah hilangkan bisnes orang. Jadi tapi beberapa email yang pernah saya ketengahkan sebelum ini juga berceritakan tentang hotel ini, dan ada juga pendengar-pendengar pernah SMS pada saya, Kisi, adakah ini hotel yang ni? Saya tak boleh katakan ya atau tidak, tapi sama tempatnya.
Jadi ini adakah bermakna kalau satu dua orang cakap mungkin tak betul, tapi ramai dah katakan tentang tempat ini sejauh mana kebenaran tak pasti, tetapi apa yang berlaku, seorang pendengar berkongsi ketika dia dan juga keluarganya bersama dengan anak dan isteri menetap di hotel, di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Ada satu gangguan yang menyeramkan berlaku dalam bilik hotel beliau. Akan saya kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama Ria 897 FM. Okey teman, Ria 897. Kita kembali dengan kisah-kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Awal tadi kisah yang diketengahkan tentang beberapa hotel yang dikatakan hotel tu saya tak rasa berantu. Motel bukan hotel. Motel tadi tu saya tak rasa berantu. Tapi motel tu ada konsep misteri dan hantu. Sebab kalau tadi katanya koridor motel tu lampu warna oranye sama-sama menerangi, tak begitu terang. Tandasnya pula di luar, tandas tu dia panggil tandas umum lah, kena kongsi, dia central toilet. Dan juga di tepi tandas tu pula ada manekin, mungkin setiap hari disalin-salin tukar-tukar pakaian ke. Mungkin waktu yang Kalsum nampak tu mengenakan pakaian jururawat, mungkin besoknya lusanya tukar lain pula, medusa ke tak tahulah. Dan saya ada tanya anda di Facebook saya ni tentang motel yang tu. Sebab ada saya terima kiriman SMS daripada Zamri. Dia kata, kenapalah buang duit tidur motel konsep misteri. Itu je dia SMS pada saya. Dan saya tertarik lah, adakah itu buang duit ataupun anda rasa mungkin mengalami sesuatu yang lain dari yang lain. Bagaimana? Apakah komen, pendapat, pandangan anda? Baik, kita akan teruskan dengan kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini pula daripada pendengar kita yang bernama siapa ni? Okey, ni dah baca. Oh, ini dia. Ini dari Amran, kata, bro Kisi, saya rasa saya pernah terima kiriman email yang Kisi sebutkan, yang ada apa ni? Oh, kotak-kotak macam ada bentuk-bentuk, tapi saya anggap ia sebagai satu spam sebab saya tak tahu sebenarnya apakah email tersebut. Lain kali kalau saya dapat email yang sama, saya akan cuba buat apa yang Kisi sarankan. Dan ada yang suruh saya postkan email yang saya terima. Saya tak nak post. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi yalah, lebih baik kita mencegah daripada kita mengubati kan. Nanti buat saya post, awak pergi baca, satu kali punya satu rumah kena dah satu hal lagi kat sini. Tak apalah, yang dapat terima lain kali ada kiriman email yang pelik-pelik, ada bentuk-bentuk macam tu, anda boleh cuba buat apa yang saya buat lah. Dan memang terperanjat apabila ternampak, terbaca tu macam seolah-olah ada mentera di sebalik email yang saya terima. Kiriman-kiriman yang lain akan saya ketengahkan, tapi sekarang ini 66911 897. Kita teruskan dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi Awi, apa khabar? Assalamualaikum. Dan Awi buat panggilan dari mana, Awi? Saya buat panggilan dari Bukit Batok. Dan Awi ada pengalaman tentang apa, Awi? Silakan. Saya ada pengalaman mengenai pada diri saya sendirilah. Silakan. Waktu itu rumah saya di Bukit Batok. Waktu tu saya baru pindah rumah. Jadi pada waktu tu saya ingat macam tak ada apa-apa lah. Rumah ni waktu saya pindah tu, rumah ni waktu Ringia. Jadi pada saya dengar daripada dalam rumah tu, saya ingat tak ada apa-apa. Jadi saya rasa macam kata rumah ni kira waktu saya pindah tu tak ada apa-apa. Jadi dalam lama-kelamaan tu bila saya dah duduk sini hampir sebulan, baru saya dapati rumah saya ni macam ada seseorang dalam bilik saya. Jadi bila waktu saya keluar pergi kedai ke mana kan, tiba-tiba saya rasa dekat bilik saya tu macam ada orang. Jadi saya tak, macam saya bila waktu saya pulang, bila saya tengok belakang langkah tu macam ada orang. Jadi saya macam ingat ada, saya tanya mak saya, siapa yang dekat dalam rumah. Dia cakap tak ada orang, tapi kat bilik saya tu macam ada orang. Habis saya tak tahu macam mana satu hari tu bila saya tengah tidur, saya rasa saya macam kena peluk, kena pijak.
bila dah macam kena pijak gitu, saya macam susah nafas. Jadi daripada hari ke hari tu, saya macam kata orang tu, bila ada rumah tu saya tak tahulah ada orang ke tak ada orang kan. Sampailah satu hari tu saya tersampuk. Ya, bila saya tersampuk, macam benda tu ada kat dalam rumah tu, dalam badan saya. Jadi saya cuma nak kasih tahu yang badan saya ni ada seseorang, iaitu dia panggil Hanuman. Kira hantu India lah. Yang menyerupai apa yang kata Hanuman tu, apa dia rasa seekor monyet. Dalam rumah ni. Habis saya panggil orang yang mana boleh berubat kan, datang jumpa saya untuk berubat. Dia kata rumah ni belum ada buat apa-apa lagi, jadi dia sekarang masih ada dalam rumah. Dalam rumah gitulah. Jadi bagaimana sekarang dah pulih daripada belum lagi antara gangguan yang dahsyat, apa yang berlaku sebenarnya? Gangguan dahsyat tu, waktu saya tengah tidur saya kena pijak. Habis lagi dia peluk saya. Tapi tak nampak lah, cuma rasa. Memang dia ada. Oh, anda nampak depan mata ataupun cuma rasa? Saya nampak. Saya nampak. Tapi dia nampak dia jelema macam-macam wajah, macam-macam rupa. Tapi yang kebanyakan dia rupa orang India. Jadi bila malam tengah tidur, ada orang ketuk pintu. Nanti saya jumpa gula-gula depan rumah saya. Nanti saya nampak ada benda dalam bilik tu, ada benda berjalan. Tapi ada benda jatuh, benda terlanggar lah. Jadi sampai sekarang lagi saya dapat macam benda-benda gini kan. Jadi saya harap pada siapa yang mempunyai rumah yang pernah ditinggalkan oleh orang kafir, harap buatlah sesuatu. Janganlah sampai terkena. Macam mana saya rasa sekarang. Saya dah mengalami selama 12 tahun. Wah, lama tu sampai sekarang ni. Semoga anda jumpa ubat yang mungkin yang sesuai lah untuk gangguan ini. Terima kasih Awi. Sama. Baik, silakan 669111897 pendengar Ria 897. Saya janji pada anda awal tadi ingin saya bacakan kiriman daripada seorang suami, seorang ayah yang telah pun bercuti dengan keluarganya menginap di sebuah hotel di Malaysia. Dia ada sebutkan nama hotel dan saya tak nak sebut nama hotel sebab kita pun tak tahu sejauh mana kebenaran. Nanti terjejas pula bisnes orang kan. Jadi ini cuma kita berkongsi saja, benar atau tidak itu belakang cerita. Baik, kiriman daripada pendengar kita berkongsi pengalaman peristiwa dan dia gunakan nama samaran Abang Man, katanya dengan isteri dan seorang anaknya. Anaknya merupakan anak perempuan berusia 9 tahun dan perkara ini berlaku ketika mereka bercuti di sebuah hotel di Malaysia di Kuala Lumpur. Saya juga tak nak sebutkan hotel ini dekat dengan kawasan mana sebab kalau sebut pun nanti kawasan-kawasan tu punya orang marah pula kan. Jadi kata Abang Man, pengalaman beliau pertama kali, ini kali pertama. Sebelum ni dia dah tinggal di beberapa hotel lah yang katanya tidak ada masalah gangguan misteri. Tapi bila dia tinggal di hotel ini di Malaysia berdekatan dengan kawasan ... ni, dia katakan malam yang pertama dia isteri dengan anaknya. Jadi isteri dengan anaknya yang 9 tahun tidur di atas katil, satu katil. Jadi beliau ni telah pun meminta satu lagi tilam lah untuk diletakkan. Jadi dia tidur di sebelah, ada satu tilam ni dia letak di atas lantai, dia sedang baring dan di sebelahnya merupakan balkoni hotel tersebut. Sedang mereka dah nak lelapkan mata sebab esok pagi akan ke sana sinilah untuk mendapatkan tenaga yang mencukupi, tidur yang mencukupi. Jadi Abang Man kata, saya pun sedanglah channel hopping, sedang tengoklah saluran itu, saluran ni. Isteri saya cuba menjenguk. Jadi saya dah baca menderas kisahnya. Saya cuba terangkan pada anda cara anda lebih memahami keadaan. Jadi anda bayangkan sekarang dalam bilik hotel tersebut ada katil dan di atas katil tu tidurnya isteri dan anak berusia 9 tahun. Satu katil. Abang Man dengan tilam. Tepi katil tu diletakkan satu tilam. Jadi Abang Man dengan katil isteri sebelah-sebelah tu, tilamnya rendah, katil isterinya agak tinggi sedikit lah. Jadi bila dia menjenguk, maksudnya dia baring, dia bangun, duduk. Dalam keadaan duduk dia tengok anak dengan isteri dah tidur.
Dah nyenyak tidur. Jadi dia pun baring balik, dia channel hopping lah, tengok saluran, mungkin beberapa saluran lah di seberang tambak. Jadi setelah channel hopping, dia tengok pun tak ada cerita yang menarik. Katanya Abang Man, saya matikan TV Casey. Pendengar Ria 897 FM, Abang Man katakan saya matikan televisyen. Dan kali ini pula saya bangun dan menjenguk lagi. Saya bangun, duduk atas tilam, saya toleh sebelah kiri di mana isteri dengan anak sedang baring. Casey, apabila saya jenguk, tepi anak saya ada perempuan tengah baring, Casey. Bila saya nampak, saya baring balik, dah meremang bulu rumah, bulu tengkuk saya. Nak jenguk lagi pun rasa takut. Tangan saya kejutkan isteri. Sambil baring, saya capai tangan saya, kejutkan badan isteri, goyangkan badan isteri saya untuk kejutkan dia dari bangun, dari tidurnya, kata Abang Man. Mama, bangun, Ma. Isteri bangun. Apa bang? Mama kejut Lisa. Isteri saya toleh. Abang. Isteri saya terperanjat. Casey, isteri pun nampak, tapi anak saya dekat hujung katil ada perempuan baring, Casey. Ya Allah. Pendengar Ria 897, isteri saya dah menangis. Tangan tutup mulut. Ketakutan, saya baca Ayatul Kursi. Baca dan baca. Tiba-tiba nampak anak saya bangun. Anak saya yang 9 tahun tu bangun, turun dari katil. Saya terus berhenti membaca. Mama tengok Lisa, Jalan pergi ke tandas. Lisa. Saya panggil 2 kali, anak saya tak toleh. Saya kuatkan semangat. Saya bangun, duduk balik, tengok tepi anak saya, dah tak ada orang. Anak saya dah masuk dalam tandas. Isteri mulai takut. Saya bangun, buka semua lampu, Casey. Buka balkoni, buka lampu. Pendengar Ria 897. Tiba-tiba anak saya berdiri depan pintu tandas. Saya tepuk bahu, baru dia tersedar. Dia tersadar dan dia tanya kenapa dia boleh berdiri dekat situ. Dan tiba-tiba rasa hati saya tak sedap sangat. Malam tersebut, saya, isteri dengan anak kami bertiga tidur atas katil. Anak di tengah-tengah, isteri sebelah tempat tadi. Saya pula tidur, Casey, bekas tempat susuk tubuh wanita yang kami nampak. Casey, tanya pendengar-pendengar boleh tak tentang hotel ini di Kuala Lumpur? Adakah benar hotel ini memang berantai ataupun tidak, Casey? Terima kasih. Selamat tengah malam. Kita akan teruskan dengan Oba, dengan teman kita. Oba, apa khabar Oba? Alhamdulillah, wa iyyaka barakallahu fika. Alhamdulillah, Casey. Ini Oba kita pernah jumpa tempoh hari betul, Casey. Betul nak sebut. Dan Oba katanya ada pengalaman Oba kalau pengalaman tu ada lagi. Tentang apa Oba? Tentang gangguan di rumah saya dulu, Casey. Rumah di Bedok kan? Rumah lama lah. Rumah lama saya lah. Di Bedok. Dan pengalaman tentang rumah Bedok ni sebenarnya apa yang berlaku? Jadi rumah saya tu mula-mula kita dengan tinggal 8. Tidak ada apa-apa. Cuma apa ni macam biasa. Jadi satu hari tu waktu kita tahu kata dia waktu dia mandi tu macam mana orang lihat dia ngendap pada. Okey, jadi kalau ikut kanun mana boleh tinggal 8 boleh ada orang ngendap kan? Jadi apa ni saya itu bilang kadang yang meripik. Kemudian anak-anak saya pula waktu dia mandi tu dia kalang kabut keluar. Pasal dia mandi dalam master bedroom dalam bilik saya lah. Jadi kenapa macam gini? Macam ada orang tengok kata dia.
Jadi apa yang saya buat, okeylah saya bilang ini kalau dah ada gangguan sini, isteri saya kena, anak saya kena, saya bilang ini tak boleh. Jadi saya bilang ini makhluk Jahannam ni sudah dah mengganggu keluarga saya bilang. Jadi apa yang buat? Jadi saya jumpa guru saya dan bertengah dengan dia apa yang saya harus buat. Jadi katanya dia bikin gini. Jadi alhamdulillah 4 malam berturut-turut saya lakukan apa yang guru saya buat. Saya bilang kalau kau benar-benar niatnya tak baik dengan saya, kau datang jumpa saya bilang sama dalam nyata ataupun dalam mimpi. Jadi alhamdulillah waktu saya turun, anak-anak saya semua tidur di luar, saya sendiri yang tidur di dalam bilik surah. Jadi ketika malam yang keempat tu macam-macam position saya tidur melintang tukar kepala di tempat biasa gitulah. Malam yang keempat waktu saya melintang tu kepala di bahagian kepala tu kaki saya itu melintang pergi ke bilik mandi. Jadi malam itu betul-betul saya rasa lain macam lah dia kata ini sedang ni confirm dia mesti datang ni saya bilang. Jadi dalam pada itu saya dalam keadaan separuh tidur dia, tapi saya masih ingat lagi tu. Saya datang ni, kamu siapa saya bilang. Saya bilang dia 3 orang memang ada kat situ kata dia. Saya bilang kamu kalau ada kat sini jangan ganggu keluarga saya. Kamu daripada mana? Dia bilang dia daripada Thailand. Yang herannya dia orang Thailand boleh cakap Melayu dia. Jadi saya tanya nama dia. Saya bilang, saya masih ingat lagi nama dia. Siapa yang saya ingat? Nama dia Targit. Dia kasi tahu. Saya bilang, kamu kalau dia mau di sini, memang tempat kamu boleh di sini, kita boleh berkunci tempat. Tapi jangan ganggu keluarga saya bilang. Jadi kata dia, tidak. Saya bilang, kalau kamu ganggu, saya bilang, kamu kalau ganggu, saya akan bakar kamu dengan kalimah Al-Quran, saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah dia bilang tidak, dia tak nak ganggu, cuma dia nak berkenalan aja gitu. Dia nak berkenalan. Dia bilang nak berkenalan, sudah tengok, jangan ganggu saya lagi dia bilang. Jangan sampai anak saya ketakutan, keluarga saya ketakutan dan begini. Keluar dia bilang. Jadi alhamdulillah gitu. Lepas berapa hari tu anak-anak dia macam macam yang biasa keluar masuk tanya dia. Perasaannya macam mana dia bilang. Ada orang yang tak ada. Alhamdulillah gitu. Berkat dulu ada ustaz saya, guru saya tu, masalah saya tu sudah dapat di atas dia. Saya ada lagi cerita-cerita yang terhenti. InsyaAllah nanti lain kali saya dapat nombor SIM, saya akan hubungi cerita yang banyak. Yang mana saya orang diganggu saya macam alhamdulillah apa yang saya turut dilakukan hilang semua alhamdulillah dengan izin Allah. Saya gunakan dengan kalimah Al-Quran dan suruh dia sendiri yang melakukan. Terima kasih Obak ya. Ya, terima kasih. InsyaAllah ni kita jumpa lagi. Banyak lagi cerita ni, pengalaman ni. Boleh Obak. Terima kasih. Sama-sama kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita pertama kali dengar suara dari Obak, kita berkongsi pengalaman baik pendengar di halaman 97. Saya ingin sentuh yang ini. Kalau tadi kisah tentang sebuah hotel di Malaysia, di Kuala Lumpur lebih tepat lagi, penampakan ada makhluk seperti seorang gadis yang baring sekatil dengan anak dan isteri. Diceritakan oleh Abang Man ketengahkan awal tadi. Yang ini pula kisahnya agak serupa, tetapi pengalaman yang dialami ini berlaku bukan di hotel, tetapi pengalaman ini berlaku di dalam rumah. Yang diceritakan oleh pendengar kita bernama Udin. Udin kata, apa khabar Kisi? Khabar baik. Kisah malam ni semua seronok dalam rancangan Misteri Jam 12 dan harap Kisi dapatlah bacakan peristiwa pengalaman saya, kata Udin. Perkara ini berlaku waktu itu saya belum ada rumah, baru berumah tangga dengan isteri. Jadi tinggal bersama dengan mertua saya. Untuk saya ini rumah baru. Rumah saya sebabnya saya ramai adik-beradik, jadi isteri tak dapatlah saya dengan isteri tinggal di rumah ibu saya.
Jadi saya ikut isteri tinggal di rumah mertua. Dan isteri dahulunya, isteri saya ni ada seorang adik perempuan. Adik perempuan isteri saya katanya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya motosikal. Tunangnya kemalangan, dan dikatakan di sini tunangnya terselamat, hanya cedera-cedera parah. Tetapi adiknya meninggal di tempat kejadian. Bila kami berumah tangga, saya, kata Udin, meninggalkan keluarga saya dan menetap di rumah mertua dan juga isteri sebagai keluarga yang baru. Memang kekok sangat Casey tidur rumah orang. Nak bangun tengah malam, nak tengok TV waktu malam pun kadang-kala rasa macam tak kena gaya. Walaupun mak mentua saya dengan bapak mentua saya memang baik. Dia kata buatlah macam rumah sendiri, mereka tak kisah. Saya ni pula memang susah Casey. Waktu bujang di rumah pun saya suka duduk di ruang tamu menonton TV. Kadang-kala menonton DVD, kadang-kala jualah channel hopping, kata Udin. Jadi bila dah ke rumah keluarga baru, bila isteri dah tidur nyenyak, saya tak boleh tidur Casey. Cuba pejam mata, golek kiri, golek kanan tak boleh. Jadi saya keluar dari bilik. Bila keluar dari bilik, saya nampak ada orang duduk di sofa. Dan saya fikirkan pada mulanya merupakan pembantu. Sebab rumah tersebut merupakan rumah yang dimiliki oleh mertua saya. Dan mertua saya ada menggajikan pembantu rumah. Pembantu ada biliknya sendiri. Jadi pembantu ni sedang duduk di ruang tamu dalam keadaan gelap. Saya pun keluar, saya buat air dan kemudian duduk di hadapan. Pembantu sedang duduk, tak layan, duduk diam. Jadi saya pun carilah remote TV, saya hidupkan TV nak menonton, tengok ada cerita apa. Jadi sambil tu saya rasa macam tak kena gaya. Saya pun tanya, namanya Titin. Titin, kamu belum mau tidur lagi? Besok kan nanti nak bangun pagi nak ke pasar bersama ibu. Saya cakap dengan Titin. Titin tak menyaut, diamkan saja. Jadi katanya Udin, saya pun menyangkung di hadapan almari TV. Kemudian saya membelik DVD, VCD yang ada, tengok cerita apa nak tonton. Tiba-tiba Casey, saya terdengar orang buka pintu. Toleh belakang. Mungkin agaknya Titin dah masuk bilik, dah tidur. Okeylah. Saya pun tengok tak ada cerita yang menarik. Tak apalah, saya tutup semua. Saya masuk ke dalam bilik dengan cawan saya yang berisi air. Saya pun minum sampailah saya penat. Barulah terlelap sampai keesokan paginya. Jadi bila keesokan paginya, isteri saya keluar pergi pasar dengan ibunya, dengan pembantu rumah. Saya tinggal dengan bapak mentua. Bangun, bapak mentua sedang baca surat khabar. Jadi saya pun duduk berbual-bual sampailah isteri dengan pembantu balik. Mereka masuk ke dalam, saya pun tolong angkat-angkat barang, masukkan ke dapur. Jadi sedang kami berbuat demikian, saya pun berbual dengan pembantu. Titin, kamu apa sih semalam bangun tengah-tengah malam duduk di ruang tamu seorang diri? Jadi Titin tengok saya, bapak, bila masa saya bangun semalam saya sedang nyenyak tidur. Jadi saya terperanjat. Jadi isteri tengok, bang, apa pun cakap? Tak ada, semalam barulah saya ceritakan apa yang saya nampak semalam. Dan Casey, itulah pertama kali dalam rumah tu orang kena ganggu. Saya rasa mungkin saya orang baru dalam keluarga ini. Nak cuba test market agaknya. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Yang ini kiriman-kiriman SMS. Ada pendengar-pendengar kita berkongsi peristiwa pengalaman. Dan tentang, ada yang ramai tanya saya hotel. Saya ni bukan tak nak beritahu, ya, sebab saya tak nak sebarkan fitnah. Saya pun tak pasti cerita tu betul ke tidak. Kalau saya beritahu anda percaya kata-kata saya, dah kan satu fitnah saya sebarkan. Ada yang kata, Casey, lain kali jangan tak nak cerita nama hotel, jangan kongsilah kan saya kata jangan percaya semua ni. Tapi saya takut saya sebut nanti orang percaya. Dah satu hal lagi, buat apa kita sebar fitnah? Saya periksa dulu, saya tidur hotel tu. Kalau dah terkena baru saya bilang. Tapi pertama kali saya takkan tidur lah hotel tu. Ramai nak tahu. Okey, saya tak boleh beritahu nama hotel, tapi hotel tu adalah hotel saya gunakan. Ini clue pembayang, hotel kita semula, recycle. Pam-pam lah, awak fikir sendirilah. Ya, hotel recycle. Okey.
Yang ini kiriman-kiriman SMS yang ada depan saya daripada Zawiyah berkongsi peristiwa. Assalamualaikum Abang Kisi, apa khabar? Khabar baik. Ini Zawiyah nak kongsi ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Tempoh hari ikut ibu pergi berubat lah di sebuah kawasan, di sebuah blok di kawasan Bedok, kata Zawiyah. Dan bila naik rumah orang ni, ibu berubat, Zawiyah duduk di ruang tamu sedangkan ibu masuk dalam bilik tuan rumah. Memang seram Kisi, sebab dalam rumah tu cuma tuan rumah seorang saja yang ada bila kami datang. Dan ibu pun bertanya, awak kat rumah dengan siapa? Seorang? Sunyi je, dia kata. Seorang. Suami, anak-anak semua tak ada. Suami bertugas, anak-anak keluar. Jadi ibu tuan rumah mengatakan suruh tunggu di ruang tamu sekejap. Dan ibu masuk ke dalam untuk berubat lah. Jadi saya pun duduklah di ruang tamu. Dan katanya dapurnya gelap, cuma lampu di ruang tamu dihidupkan. Sedang saya duduk, tiba-tiba saya terperasan macam ada orang bergerak tau. Orang berjalan di ruang dapur rumahnya. Jadi bila tengah duduk nampak sesuatu bergerak, kita toleh lah. Saya toleh dan tengok tak nampak apa-apa pun. Tak apa, saya diam. Beberapa minit kemudian benda yang sama berlaku Kisi. Kata Zawiyah, saya naik takut, meremang bulu rumah. Jadi apa yang berlaku? Saya pun berdiri, saya pun pergi ke bilik, depan pintu bilik di mana ibu saya sedang dirawat. Mungkin diurut lah. Saya ketuk pintu bilik beberapa kali. Saya panggil, Bu. Jadi saya dengar suara makcik yang mengurut, yang mengubat ibu saya, kata sekejap Tiba-tiba di belakang Kisi, saya toleh terperanjat saya apabila bilik makcik sebelah ni kelihatan macam ada pocong sedang baring di atas katil. Tak tahulah katil anak ataupun katil apa. Sedang baring Kisi, benda tu macam sekali pandang macam bantal peluk, dua kali pandang macam gula-gula. Saya naik takut dibuatnya. Kemudian dia buka pintu, dia tanya ada apa. Saya nak duduk dalam, boleh tak? Tak sedap hati lah duduk luar. Makcik tu tengok saya atas bawah Kisi. Dan kemudian dia tanya saya satu soalan. Ibu saya pun tak tahu. Sampai sekarang saya tak beritahu. Afsal, kau nampak Masuk. Tiba-tiba menjadi marah pula. Barulah saya tahu mungkin makcik tu menggunakan sesuatu mengurut ibu saya. Supaya ibu, mungkin saya tak pasti juga, datang berkali-kali mendapatkan khidmat dari dia. Bila pulang, saya pun kata pada ibu, nak cuba urut tempat lain tak? Sampai sekarang saya tak beritahu sebenarnya apa yang saya nampak. Tapi ibu dah pun pergi berkali-kali dan saya tak temankan dia lagi sebab saya rasa takut pergi rumah makcik. Kasi bayangkan, ibu balik dari urut setelah kami pergi. Waktu itu ibu balik dari urut, yang saya tak ikut. Ibu mengatakan, Cik Sam tanya kau, kenapa tak datang? Dia kata dah lama tak nampak. Kisi, boleh ke Kisi makcik tu sampai cari saya? Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Okey, ni ada kiriman SMS. Mohon maaf saya ada banyak SMS tadi tu. Saya dah bacakan yang ini daripada pendengar kita. Ini ada seorang ejen rumah berkongsi. Katanya, Kisi, salam perkenalan. Okey, jangan sebut nama ejen saya sebab saya tak nak orang tahu siapa. Saya gunakan nama samaran. Okey, nama samaran Zul, bukan nama sebenar. Zul bertugas sebagai ejen rumah. Dan saya katanya baru-baru ini pernah membawa pelanggan saya pergi viewing flat lah. Rumah flat ni adalah rumah flat yang nak dijual, resale unit. Dan tuan rumah dah jarang balik sebab tuan rumah dah ada bisnes di luar Singapura. Jadi flat tu terbengkalai. Tuan rumah pun buat keputusan untuk menjualnya. Rumah tu berbulan-bulan kosong. Bila masuk saja boleh nampak Kisi berabuk sangat rumah yang dah tak diuruskan. Jadi pertama kali saya dapat kunci dari tuan rumah. Tuan rumah tu amanahkan saya datang rumah, cuba tengoklah kalau ada benda-benda tak elok ke berselirak, boleh tolong betulkan tak, jadi supaya senang flat itu dijual. Saya pula ada banyak pelanggan harus saya bantu. Kemudian pada hari tersebut sekitar pukul 10 malam, sebab keesokan pagi pukul 8 pagi klien saya nak jumpa saya, nak tengok flat ni lah. Jadi
Sebelum balik tu, saya on the way, saya tinggal Pasir Ris, flat tu pun di Pasir Ris. Saya masuk ke dalam flat tu, buka pintu, wah Kisi, dapat rasakan lah panas bahang sangat. Jadi saya pun kemaslah ada benda-benda yang berselirak sedikit dekat flat tersebut, dan katanya bila saya nak keluar, saya terperanjat apabila ternampak flat tu memang dah berabuk. Ya, berabuk sangat sebab dah berbulan-bulan kosong. Terperanjat ada tapak kaki budak kecil. Betul ke si? Sebab bila dipijak tu ada bekas tapak kaki anak kecil. Dan saya pun tak fikir panjang sebab dah terlampau penat. Saya pun balik ke rumah dan keesokan harinya saya bawa pelanggan saya melihat viewing flat tersebut lah. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih dan selamat malam.